Masak nasi minyak. Ini rempahnya yang ditumis ya. Panaskan mentega, sedikit minyak, campur bawang merah tu ditumis. Lepas tu masukkan rempah tumis juga. Ini bahan yang ditumbuk bawang putih dengan halia. Kita tumislah sampai dia agak-agak wangi gitu. Beras mati tu 2 kolej. Mak dah basuh. Lepas tu direndam dalam setengah jam gitu dah. Susu 1 tin. Bagi diperasa. Garam dengan cube ayam ya. Kita masukkan beras tu dalam rice cooker. Lepas tu masukkanlah bahan tumis ni. Itu aje lah, mudah kan nak buatnya. Kalau nak masuk air tu paras-paras beras tu je lah. Jadi macam ni, cantik kan. Okey, Assalamualaikum. Boleh buat dengan nasi minyak. Okey.